Okey, alhamdulillah. Hari ni 3 hari bulan 3 hari bulan 8, 3 Ogos 2026. Dah lama aku tak pergi ride. Last ride kalau tak silap aku bulan 1 yang dekat Kuala Lipis tu, yang aku start daripada Lenggong naik kepada Greek ke Kuala Lipis. Tu kalau tak silap aku bulan 1. Selepas tu aku tak ada kesempatan nak pergi ride sebab sibuk. Alhamdulillah baru sekarang ni bulan 8 ni, 3 hari bulan ni baru aku berkesempatan sekali lagi nak pergi ride dengan Wak Maon. Wak Maon dia tunggu aku kat Muar lah. Ni sekarang ni kat base aku dekat Pasir Gudang. Okey, aku dah standby nak gerak ni. Sekarang ni tengah hari ni pukul 11 pagi, 11.30. Okey, ni jentera aku. Aku dah ikat barang-barang camping semua dalam box, semua penuh. Okey, aku baru nak gerak ni. Okey, apa-apa nanti aku sambung lagi. Okey, berhenti sekejap Petronas Skudai Burger King tu. Aku cek aku punya tali ni. Tadi gerak ni, tali backup ni terlepas pula ni. Kena betulkan balik. Okey, nanti aku sambung lagi. Panas tu. Kalau gerak malam sedap lah, sejuk. Tak ada waktu yang tepat lah nak jalan malam. Terpaksa jalan siang agak ni. Okey, nanti apa-apa sambung lagi. Okey, alhamdulillah aku berhenti sekejap rehat dekat BHP Bago ni. Sekarang pukul 1.30 tengah hari. Lepas ni aku checkpoint tol Bukit Gambir. Jumpa Wak Maon. Wak Maon tunggu kat situ lah. Dah dekat je ni, depannya 5 minit je dengan tol Bukit Gambir. Okey, nanti apa-apa aku sambung lagi. Alhamdulillah kawan-kawan, aku baru sampai tol Bukit Gambir, tempat Wak Maon. Kita dah lama tak jumpa dengan Wak Maon. Last ride kita pergi Kelantan Perak, Kelantan, lepas tu turun pergi Kuala Lipis. Tu bulan 2 bulan 2 gitulah, sebelum raya, sebelum puasa. Tak ada kesempatan lah selepas tu nak pergi. Ni bulan 8 ni sekarang ni baru ada kesempatan nak pergi ride lagi. Tak tahu lagi nak pergi mana. Kita orang plan kita jalan dulu lah. Last minute nanti baru kita pilih laluan yang kita akan buka kemah. Okey, apa-apa nanti aku sambung lagi. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Ni aku baru rakam footage ni pakai kamera aku punya action cam aku ni. Aku dah masuk beberapa kawasan yang macam ala-ala ni macam kebun sawit ni. Ada beberapa tempat laluan-laluan masuk ni yang tadi aku ada masuk beberapa tempat, tapi tempat tu macam tak berapa sesuai. Dulu aku pernah pergi tempat ni, cumanya laluan nak masuk tu kiranya kali ni kali kedua lah. Cuma ni aku lupa adakah yang kali ni laluan masuk ni yang betul atau tak. Sebabnya tadi aku dah masuk beberapa laluan masuk kebun salah. Dulu aku dah pernah pergi sekali. Aku lupa laluan masuk dia tu. Sebab macam lebih kurang sama je. Okey, ni aku nak terus masuk ke bawah. Okey, Wak Maon, macam mana? Adakah ini tempat yang betul? InsyaAllah pasal tengok air terjun kat situ dah. Depan tu dia ada jeram tu. Dulu memang dekat situ lah dia punya jalan masuk dia. Okey, dulu aku dengan Wak Maon dah pernah pergi tau kat tempat ni. Cumanya laluan nak masuk tu aku lupa. Jalannya memang agak teruk sikit dah. Kebaikan boleh masuk. Dia naik atas ke bawah dah? Bawah. Kalau saya ingat aku lah. Ni dia punya trademark dia ni, pokok besar. Ada pokok tua kat sini ni. Okey, Wak Maon, jom kita tengok adakah betul tempat ni. Trademark jalan masuk ke tapak Welcome ni.
Ni dia tempat kita main pacak je, dia bukan campsite berbayar. Sekarang ni dah pukul 6.30, dah agak kelewatan. Sebelum gelap, aku ingatkan aku nak buka kemah dulu. Kalau dah gelap leceh pula kan. Okey, jap. Aku nak cuba masuk sampai dalam. Aku nak tengok betul tak tempat ni dulu aku pernah pergi. Sebab banyak lorong masuk ke tempat yang macam ni. Tadi aku dah masuk, dia lebih kurang sama je. Last aku pergi sini rasanya tahun 2024 lah. Sekarang dah 2026, dah 2 tahun dah. Lama lah. Harap betul lah. Cumanya jalan dia nak masuk tu lah, dia berbatu kan, dia tak rata. Slow-slow lah. Tombang pedih tu. Motornya lah berat dah, siap bawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yup. Macam betul. Aku lupa tau tadi nak rekod. Sebab lorong-lorong yang aku masuk sebelumnya lebih kurang macam ni juga, dekat tempat ni. Lorong yang macam ni dia macam lebih kurang sama je. Lupa nak rekod. Dah sampai yang sini baru teringat. Ha? Ya ke? Tak tahulah betul atau tak ni. Jap, tengok jap. Rasanya sini pun okey juga. Dulu aku, kalau tak salah, aku atas lagi. Ke atas lagi? Memang atas lagi tapi semak kot. Tengok yuk. Sini macam ada sampah-sampah lah. Cantik lah ni mana? Yelah, tempat mandi pun cantik juga tu. Cantik lah ni dia dah dekat. Okay, kita tengok tempat lama. Ni okey aku pergi. Kalau yang lepas aku pergi hujan, licin tu. Ni tak hujan, tapi berhati-hati juga ah. Aku rasa macam betul ni tempat yang dulu aku dah pernah pergi. Oh, dah ada pondok lah. Dulu tak ada pondok macam diorang pacak-pacak. Kat sini dulu tak ada buluh-buluh ni. Betul lah laluan masuk ni. Jap, tengok jap. Sini lapang juga. Lapang juga tempat mandi dia. Cuma tak ada ni lah dulu.
Ni dia orang buat ni. Okey, asalnya dah lapang. Kalau ke sana dia kecil. Sampah. Dia orang sana. Sana Tapi dah itu- dia rendah, tu- rendah ni tinggi. Dulu kita kan turun kat sini. Okey. Ni dulu aku camping kat sini. Tapi nampaknya tempat yang tadi macam lebih cantik. Okey. Jom pusing balik tempat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah pukul 6.30 ni, kemah pun tak buka lagi. Tak tahu nak tidur mana. Ni pusing-pusing tempat ni. Tidur je lah kat sini kan. Gini ya. Okey. Aku nak parking motor ke belakang. Tapi ke belakang ni bukit lah. Motor lah berat shoot. Tak kuat aku. Nak tolak. Dia bukit macam gini. Okey, sekejap lagi aku sambung lagi lah. Aku tengah fikir nak buka kemah ngadap mada ni. Okey, sekejap lagi aku sambung lagi. Okey, Alhamdulillah. Sekarang pukul 6.40 petang. Petak baik buntut. Jalan apa, ride siang kan. Panas. Aku tak dapat nak gerak malam lah. Sebab cuti agak terhad lah kalau nak apply. Susah. Ada dapat siang lah, jalan lah, siang pun siang lah. Biasa sebelum ni aku ride, kalau gerak mesti malam lah, sebab selesa lah, sejuk kan. Ok, ni lah tempat kawasan yang aku akan buka kemah. Lepas buka kemah aku nak mandi. Ni lah sungai dia, Tua Maon. Kita akan Ini kali ketiga kita camping kat sini. kali ketiga, kali kedua? Kali Kedua lah. kali ketiga. Itu yang sebelah sana, satu lagi. Sama, sungai yang sama. Kita pertama di Sungai Kedondong. Kemudian di kawasan yang Kemak tadi, kali kedua. Yang ni kali ketiga di kawasan ini pula.
Dia sungai yang sama. Aku dah kali ketiga lah. Batang kali ni kali ketiga lah Y camping. Cuma pot dia yang berbeza lah, tapi sungai yang sama. Sungai yang sama. Okey. Aku nak buka kemah dulu. Kali ni aku nak buka kemah dengan hammock. Lepas tu aku nak mandi. Buka kemah baru mandi. Sebab buka kemah kan berpeluh kan nanti kan. Okey, aku nak buka kemah dulu ni. Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Aku dengan Wak Maon dah settle pasang kemah. Sekarang pukul 7 suku. Lepas ni aku nak mandi. Lepas mandi aku nak solat dah. Lepas tu baru buat malam pun bukan buat apa pun. Paling tak pun lepak dengan Wak Maon ni berbual sebab dah lama tak jumpa kan. Okey, aku nak mandi dulu ni. Hari dah nak gelap. Okey, ni ni kemah aku. Ni kemah Wak Maon. Sungai kat depan tu. Dia sungai yang kurang batu, dia clear lah sebelah situ. Nanti aku akan mandi sebelah situ lah. Tempat mandi lah potnya. Okey, dah gelap lah ni, dah nak gelap. Aku nak mandi dulu. Sambung nanti. Okey, aku baru nak turun mandi ni. Jom. Tu dia. Badan dah renyah. Pasang kemah. Set up barang. Ni masuk untuk mandi. Dah lama aku tak mandi sungai. Jernihnya air dia. Okey kawan-kawan, aku nak masuk mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, sejuk geng. Kawan. Berat tengah hari yang panas, badan berpeluh. Sebab cuti agak terhad, jadi aku dapat cuti yang terhad ni. Siang pun siang lah gerak dari rumah.
Dapat pula lapang. Sedap lah. Tam, terbaik. Terbaik. Okey geng, aku dah nak naik atas lah. Sebab dah pukul 7.40 lah. Kalau nak solat lah lepas ni. Okey, jom geng. Lampu pun tak buka lagi. Nak kata air ni nak naik darat ni. Okey kawan-kawan, selamat malam. Sambungan daripada tadi. Lepas mandi, ni kita orang malam ni tak ada buat apa, berbual je lah ni. Sekarang baru awal lagi ni, baru pukul berapa ni? Baru pukul 8 lah, baru pukul 8. Baru pukul 8, 8.30, lebih kurang macam tu. Aku pasang ni, hammock. Aku ada kemah, ada hammock. Duduk je lah, main buai hammock ni. Okey kawan, nak duduk kat hammock dulu. Aku berbuai, main buai hammock ni je. Puan Maon dia tengah masak tu. Dia masak. Puan Maon masak apa tu? Yam. Tom yam dia masak. Mantap lah tom yam dia masak. Nampak tu. Aku makan apa je, aku makan ni je geng. Dia macam biasa lah. Makan biskut bear. Aku tak boleh makan jenis karbohidrat sangat, nanti aku sakit perut. Makan sikit-sikit boleh lah, tapi aku jarang lah makan macam Maggi ke nasi ke, jarang. Aku kalau kat rumah aku makan lauk je lah, lauk. Kalau macam pergi camping ni aku bawa mudah. Ni karbohidrat juga, tapi dia sikit lah buat alas perut. Tepung ni kan, tepung. Aku makan ni je lah. Buat Maon je tengah memotong bahan tumisan.
Kejap lagi bau lah ni, dia tumis tu. Aku malam ni santai kat hammock je geng. Buah Maon kat depan sana. Dia masih tengah memasak. Masak dia punya rahsia. Resipi ketika camping. Bau dia punya memasak sangat harum, bau tumisan. Kat sini kita orang buka lampu sebiji, 2 biji, 3 biji. Kat kepala aku atas ni 4 biji. Ada 4 biji lampu. Boleh lepak sini ya. Aku makan ni je. Kita nak borak. Makan ni je. Kita hari tak habis lagi. Buah Maon dia nak cerita pilihan raya. Ni pak, belum habis. Kita Donald Trump. Lamanya tak dapat waktu macam ni. Sekarang bulan 8, hari tu pergi last pun bulan 2. Kebiasaannya kalau sebelum-sebelum ni 3 bulan atau 4 bulan sekali, dia dah menjangkau 6 bulan gitu lah. Tak sempat nak pergi. Sibuk masing-masing, ada tugas masing-masing kan. Apa? Oh, 2 orang lah. Dan berapa ratus? Berapa? Sebulan? Berapa ratus lah? 400. RM1 kalau dah 26 hari. Dia RM3.26 hari pula. Bulan Dah harap 22 hari lah. 20 hari. Darab 22 hari lah. Sabtu Ahad tu lah. 5 hari. Dia sekolah hari 1 hari. Bulan kan ada 20 hari lah. 20 lah, 20 lah. Bulan tu ibis lah. Berapa? 200. 200. Jauh sangat lah. Ha? Jauh sangat. Kalau jauh kena gerak malam. Maksudnya macam malam tadi kan, sampai sini siang. Sini lama sikit. Ni dah hari pertama Isnin. Dia Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat. Oh, kalau yang model yang seterusnya, enjin dengan gearbox pasang kat Malaysia. Enjin, tapi kualiti gearbox tak sama. Yelah, benda biasa lah. Tukar tension tak ada. Tukar tensioner belting. Nak tidur baru aku buat unggun api ni ha. Buah Maon dia dah masuk kemah ha. Tadi besar apinya ni sebab pakai apa, daun sawit, jadi apinya terbakar sekejap ya. Tadi tinggi ya, lepas tu daun kelapa sawit tu dah kering, dah habis. Habislah apinya kejap gini, tak lama pun. Okey kawan-kawan, aku dah nak masuk tidur. Sekarang ni dah pukul 12.30. Nanti apa-apa esok insya-Allah aku sambung lagi. Okey, selamat malam kawan-kawan. Okay, Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Sekarang pukul 8.30 pagi. Aku sebenarnya pagi tadi dah bangun dah. Lepas tu sambung tidur semula. Ni dah pukul 8.30. Kita tengok suasana siang kawasan sini. Jom. Allahu Akbar.
Oh, Abang On dah bangun dah duduk. Dia bersendirian. Mengenang masa lalu. Nyenyak tahu Abang On tidur? Boleh lah. Sejuk lah. Apa? Sejuk. Sini bagi aku suhu biasa-biasa je lah. Walaupun dekat kawasan bawah kaki genting, tapi suhu macam biasa je. Mana nak sekarang? Okey kawan-kawan, sekarang pukul 11.40 pagi. Daripada tadi pagi aku berbual ni dengan Abang On ni. Berbual pasal kehidupan lah, pasal hal dunia lah. Okey, sekarang ni aku dengan Abang On dah nak kemas barang ni sikit-sikit. Lepas kemas barang, baru mandi. Sebab plan kita orang lepas ni sebenarnya tak tahu nak pergi mana. Mungkin agaknya kita orang akan pergi ke Tanjung Malim lah. Tak tahu belah mana kan. Tengok ni pusing-pusing. Kita orang cakap je Tanjung Malim. Kadang-kadang last minute naik motor sama-sama tukar laluan. Last minute tukar laluan lah. Tak tahu lah nanti macam mana. Cuma cakap target Tanjung Malim. Okey kawan-kawan, aku nak start kemas sikit-sikit ni barang-barang kemah ni. Nanti aku sambung lagi. Okey, aku dah settle kemas kemah. Barang-barang semua dah settle. Aku nak mandi dulu. Dah berpeluh ni kemas barang. Mandi sungai kat bawah tu dengan Abang On. Lepas tu lepas mandi, insya-Allah kita orang gerak. Tujuan awal menghala ke Tanjung Malim. Cuma tak tahu lagi nak pergi Tanjung Malim tu area mana. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, jom mandi. Bagi malam yang gambar tadi ni. Mana bagi ni nampak? Kawan-kawan, aku dah settle mandi. Hujan pula, hujan renyai, tak tahulah, harap jangan lebat dah ni. Nak kemas barang, lepas tu insya-Allah tergerak. Okey, nak cepat ni. Jom.
Okey kawan-kawan, kita orang dah siap kemas settle semua barang. Aku dengan Wamaon dah nak keluar daripada tempat ni. Lepas ni plan nak ke mana Wamaon? Seladang. Kita plan awal ni nak ke Sungai Seladang, Tanjung Malim. InsyaAllah lah ke sana. Kalau tak ada apa-apa perubahan masa dalam perjalanan nanti. Okey kawan-kawan, jom gerak dulu. Sambung nanti.